Okey, hari tu punya video kita ada share dekat korang. Saya ada claim RM28 dekat dalam aplikasi FunCrush. So hari ni saya nak tunjuk dia punya bukti pembayaran. Tapi sebelum tu kita nak share dulu feedback yang saya ada dapat daripada orang lain yang dapat claim dekat dalam aplikasi yang diorang main. So dekat sini ada macam-macam jenis feedback yang korang boleh tengok. Ada yang lama, ada yang baru. So kalau korang nak tengok lagi feedback terbaru ataupun bukti-bukti pembayaran yang terbaru, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya. Dan siapa yang baru jumpa video ni, korang jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Lepas tu korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya sekali guys. Dekat dalam grup selalunya kita akan share dekat korang aplikasi-aplikasi buat duit ataupun bukti-bukti pembayaran, aplikasi terbaru. Kita akan share dekat dalam grup. So boleh klik link dekat bawah video ni. Jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Okay, sebelum kita nak withdraw duit dari aplikasi yang terbaru yang ini, kita nak tunjuk dulu bukti pembayaran yang saya ada claim hari tu guys. So pada 28 hari bulan 2 hari tu kita ada claim RM28 dekat dalam aplikasi ni. Dan dia punya duit tu baru masuk hari ni guys. Jadi kalau korang nak try guna aplikasi FunCrush ni, boleh tonton video saya 2 hari lepas. Dekat dalam video kita kali ni, saya nak claim duit dari aplikasi Block Legend. Sebab kita punya balance dah ada RM7. Dia punya minimum sebenarnya RM1 je. Tapi saya bagi cukup banyak sikit lah untuk claim banyak sikit kan. Tak adalah banyak mana pun, tapi lebih daripada RM1 tu kira banyak lah kan. So cara nak withdraw korang punya duit, korang kena add dulu korang punya akaun TNG korang. Yang pertama ni, dekat bahagian akaun ni korang masukkan nombor telefon korang guys. Nombor telefon yang daftar dengan TNG korang. Lepas tu yang bawah ni korang masukkan nama yang ada dekat dalam TNG korang. Tapi kalau korang tak ada TNG, korang boleh guna TNG orang lain. Cuma perlu masukkan dia punya nombor telefon dan juga nama dia punya TNG guys. Lepas tu korang klik confirm. Okay, untuk minimum sebenarnya RM1.50 guys. Dan dia punya charge 20 sen. Setiap kali kalau korang nak withdraw, korang akan dikenakan charge sebanyak 20 sen. Kalau korang claim RM1.50, mungkin korang akan dapat nanti lebih kurang dalam RM1.30. Macam gitu guys. So bila korang dah add korang punya akaun TNG, klik je dekat button withdraw. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 1 ke 3 hari. Itu paling cepat. Tak, itu paling lama 1 ke 3 hari 3 hari paling lama. Paling cepat kurang daripada 24 jam. So saya try dulu claim, tengok macam mana. Kalau aplikasi ni betul-betul membayar, nanti dia punya bukti pembayaran tu kita akan share dekat dalam grup WhatsApp korang. Jadi korang kena join lah dekat dalam grup WhatsApp. Tekan je link dekat bawah video ni. So cara nak bermain dekat dalam aplikasi ni, bagi korang yang nak cuba, boleh tekan link dekat bawah video ni. Nanti lepas korang dah install, korang daftar guna email korang, Google korang. Lepas tu dah boleh terus main guys. So cara nak dapatkan duit dekat dalam aplikasi ni, kalau korang nak claim mestilah kena ada diamond. Korang kena kumpulkan diamond, bagi cukup RM7, bagi cukup RM1.50 baru boleh claim. Untuk 100 diamond bersamaan dengan RM1. Jadi cara nak dapatkan diamond, korang boleh main game dekat depan ni guys. Klik dekat bahagian level. Lepas tu korang kena main game, korang kena susun blok yang dia bagi dekat bawah ni secara menegak ataupun melintang. Korang kena penuhkan dia punya blok tu guys. Lepas tu kalau korang tengok dekat atas ni, dah dia tunjuk korang punya next level. So bila dah cukup dia punya peratus atas ni, barulah korang boleh naikkan dia punya persen. Ataupun dia punya persen lah dah. Barulah boleh naikkan dia punya level geng. Gitu guys. Nanti dah akan tambah sikit. So kalau ada keluar blok yang macam ni, maksudnya korang kena tonton iklan untuk korang pakai dia punya puzzle ni. Kalau korang tak tengok iklan, korang tak boleh lah nak guna dia punya blok tu guys. Gitu geng. Korang main je setiap hari, naikkan level korang untuk dapatkan diamond. Lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi dia punya diamond, korang boleh klik dekat bahagian task sebelah kiri bawah ni. Untuk daily task yang pertama, korang boleh tonton 5 video iklan. Lepas tu korang kena lepaskan 10 level setiap hari. Task yang bawah ni pula, korang kena kumpul 200 buah-buahan. Lepas tu korang kena combo match. Yang ni korang kena main game dekat depan tadi. Korang kena dapatkan combo match sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali. Lepas tu korang kena yang ni dapatkan stamina korang. Yang bawah dia tu korang kena online time tu, maksudnya kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit. Dan yang terakhir boleh invite 3 orang kawan. Lepas tu korang jangan lupa untuk claim juga korang punya point dekat dalam kotak di atas ni guys. So macam itulah cara nak bermain dekat dalam aplikasi ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni. Ataupun korang boleh chat je saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang silap. Dan satu lagi, kalau korang yang baru jumpa video ni, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Lepas tu korang kena standby dekat dalam grup WhatsApp saya. Kalau ada bukti pembayaran, kita akan share dekat dalam grup. Dan kita akan cuba untuk claim duit dekat dalam aplikasi ni. Tengok macam mana kan. Kalau betul-betul membayar, baru korang try main. Buat masa sekarang, kalau boleh, korang jangan main lagi. Yang penting korang dah faham saja macam mana cara nak bermain dekat dalam aplikasi ni. So bila korang dah faham, nanti kalau ada bukti pembayaran baru korang try. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, aplikasi yang terbukti membayar, korang boleh dapatkan dekat saya guys. Saya ada senarai aplikasi buat duit yang mudah untuk korang guna. Yang bestnya boleh claim banyak kali tanpa perlu modal. Boleh tebus setiap hari. Kalau ada point boleh claim setiap hari. Dan korang boleh pakai duit tu macam biasa geng. Korang nak withdraw masa dalam bank boleh, nak tukarkan dengan cash boleh.
korang nak tukar dengan top up boleh, nak beli barang pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi itu je lah untuk video kita hari ni. Kita jumpa lagi next video insya-Allah. Assalamualaikum, semoga berhasil.